Okey, nampak gayanya model ini adalah the all new model untuk Proton Saga, serba baru, bukannya facelift. Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Cikgu Zul dalam channel Mekanik. Topik hangat, video hangat terbaru berkenaan dengan Proton Saga. Memang confirm model yang sedang berlega-lega di atas jalan raya, sedang sibuk di test drive. Ini adalah serba baru model Proton Saga, bukan sekadar facelift sahaja. Ini adalah merupakan model Proton Saga yang menggunakan platform AMA. Platform yang dibangunkan berdasarkan pada platform yang sedia ada pada Proton Saga, ditambah baik supaya Proton dapat meletakkan ciri-ciri keselamatan yang lebih canggih pada Proton Saga 2025 ni, atau mungkin akan dikenali sebagai Proton Saga MC3 Major Change 3. Bukan minor change, major change. Perubahan yang sangat drastik daripada segi exterior, interior, begitu juga pada bahagian engine. Tapi video pada kali ini kita fokus pada bahagian exterior. Sebelum ni kita ada bincangkan berkenaan dengan reka bentuk eksterior pada Proton Saga MC3 ni. Berdasarkan pada gambar camouflage yang viral, mula-mula viral. Sebelum ni kita gambarkan untuk Proton Saga daripada segi bentuk headlamp menggunakan mischief headlight. Dah macam yang terdapat pada Chevrolet Sonic. Rupa-rupanya kena game bye. Kita kena game untuk Proton Saga yang first kali di test drive ni, dia punya cover lens untuk headlamp dicabut, ditanggalkan. That's why kita nampak semacam, seakan-akan seperti sebuah headlamp yang menggunakan design mischief. That's why pada mudahnya aku agak ragu-ragu juga. Betul ke Proton nak menggunakan reka bentuk design headlamp yang macam ni? Sebab reka bentuk headlamp macam ni adalah merupakan reka bentuk headlamp yang old school, yang model-model lama lah kan. Sekarang tahun 2025, lebih kepada penggunaan lampu jenis LED yang jauh lebih moden lah kan. Rupa-rupanya Proton saja je nak bagi kita confuse berkenaan dengan reka bentuk sebenar untuk Proton Saga 2025. Dan baru-baru ni kita dapat tengok gambar spy shot yang diambil daripada beberapa sumber media. Kita dapat lihat secara lebih teliti, lebih jelas berkenaan dengan reka bentuk hadapan pada Proton Saga MC3, terutama sekali pada bahagian headlamp. Untuk gambar spy shot yang terbaru ni, barulah kita nampak headlamp yang sebenar untuk Proton Saga MC3, yang mana baru nampak ada cover lens dia punya bahagian headlamp kan. Sebelum ni memang dah kena game pandai Proton pandai Daripada gambar spy shot ni kita dapat tengok headlamp pada Saga MC3 masih lagi menggunakan lampu jenis halogen, yang sepatutnya untuk tahun 2025 penggunaan lampu halogen ni dah patut pupus dah kan. Tapi yalah, mungkin Proton nak mengkaburi mata kita semua, Proton saja letakkan lampu halogen. Dan kita harap Proton Saga MC3 akan menggunakan lampu jenis LED. Sebab lampu jenis LED ni dah standard dah tak pakai dah lampu jenis halogen. Sedangkan Pro 2 Beza low spec pun Pro 2 provide lampu jenis LED pada kesemua varian Pro 2 Beza. So kita harap untuk Proton Saga MC3 ni, lampu halogen ni diguna pakai pada model test drive ni lah. Untuk production, Proton keluarkan model Proton Saga dengan lampu jenis LED. Baru nampak lebih moden, lebih menawan, lebih sporty kan. Dan daripada gambar spy shot ni juga kita dapat lihat penggunaan grill yang baru. Daripada gambar ni kita boleh tengok penggunaan grillnya berbeza, sangat berbeza dengan model yang terdapat pada X ataupun S series, yang mana ada penggunaan diamond pin, kemasan diamond pin pada bahagian grill Infinite Wave. Untuk Proton Saga MC3, dia punya kemasan yang digunakan agak berbeza. Pada bahagian grill, kita nampak grill pada Proton Saga MC3 lebih besar dengan adanya kemasan berbentuk petak yang menegak, yang berbeza, sangat berbeza dengan grill yang terdapat pada model X ataupun S series. Tapi yang confirmnya, yang semestinya bahagian grill pada Saga MC3 ini akan jauh nampak lebih agresif, lebih stylish berbanding dengan Saga yang sekarang.
Dan kalau korang perasan, hood hadapan pada Saga MC3 ni dia agak panjang sikit. Dan korang nampak dia ada layer shadow ataupun bayangan antara hood dan juga pada bahagian headlamp. So kemungkinan besar untuk Saga MC3 ni akan berubah daripada segi reka bentuk headlamp dan juga penggunaan hood design yang baru untuk menampakkan image yang lebih fresh lah pada Saga MC3. Tak adalah nampak macam facelift sangat kan. Okey, itu bahagian depan. Bahagian sisi kita tengok tak ada perubahan yang ketara berbanding dengan Saga yang sekarang. Masih lagi mengekalkan reka bentuk siluet body yang sama, lebar yang sama, ketinggian yang sama, dimensi yang sama. Tak ada perbezaan yang sangat ketara kita lihat pada bahagian sisi. Tapi kita tengok pada bahagian belakang. Ini pun kita kena game. Sebelum ni kita tengok gambar spy shot untuk MC3 bahagian belakang menggunakan lampu tail light yang sama seperti Saga yang sekarang. Tapi untuk spy shot yang baru ni sangat-sangat berbeza dengan spy shot gambar pada mula-mula sekali Proton Saga ni di test drive. Sangat-sangat berbeza. Pandai. Macam aku cakap tadi, memang pandai Proton mengkaburi mata kita. Kalau korang tengok secara jelas bahagian belakang pada Saga MC3 gambar spy shot yang terbaru ni, bahagian tail light dia memang confirm akan menggunakan reka bentuk tail light yang berbeza berbanding dengan Saga yang sekarang, which is aku agak kurang berkenan dengan reka bentuk tail light Saga yang sekarang. Untuk Saga MC3 ni kita akan dapat lihat penggunaan tail light yang nampak lebih moden. Kita tengok pada bahagian tail light ni, dia menggunakan reka bentuk yang memanjang yang agak nipis berbanding dengan Saga yang sekarang. Kemungkinan besar Proton akan menggunakan reka bentuk tail light yang bersambung, yang menggunakan lampu jenis LED bar seperti yang kita lihat pada kereta-kereta zaman sekarang lah. Kalau betul Proton menggunakan tail light yang macam ni, confirm Proton Saga ni nampak lebih fresh, nampak lebih moden lah. Cumanya kalau korang tengok secara teliti bahagian tail light pada gambar spy shot ni, dia agak pelik sikit. Korang nampak tak macam ada bonggol yang besar macam menempel pada bahagian tail light untuk Saga MC3 yang camouflage ni lah. Agak nampak murah lah, macam lampu mainan pun ada kan. Tapi aku rasa ini adalah lampu yang sengaja diletakkan oleh Proton untuk mengkaburi sekali lagi mata kita lah. Dan aku yakin lampu LED diode yang digunakan pada kereta test drive ni adalah sekadar dummy saja, bukan lampu tail light yang sebenar. Dengan penggunaan tail light yang baru, kita akan dapat tengok design boot yang baru dan juga design bumper yang lebih baru. So seperti bumper depan dan juga bahagian belakang, kita akan dapat lihat rekaan bumper pada Proton Saga MC3 akan nampak lebih style. Barulah nampak seperti the all new model untuk Proton Saga, walaupun in fact ini adalah chassis dan juga platform yang sama digunakan pada Proton Saga MC2. Dan untuk Proton Saga MC3 juga kita akan dapat lihat penggunaan reka bentuk rim yang baru juga. Agak tak logik kalau Proton recycle balik penggunaan rim yang sama pada MC2 bawa masuk pada MC3, dan confirm Saga MC3 ni akan menggunakan reka bentuk rim dengan design yang lebih fresh. So, berdasarkan pada apa yang kita lihat pada gambar spy shot yang terbaru, memang sangat-sangat jauh dengan gambaran awal yang kita buat pada video yang lepas. Ini adalah gambaran yang terbaru berkenaan dengan Proton Saga MC3. So, apa pendapat korang berkenaan dengan gambaran yang terbaru berkenaan dengan Proton Saga MC3 ni? Korang on ke tak on? Komen dekat bawah. Yang pastinya, bahagian hadapan pada Proton Saga kali ni nampak lebih proper, nampak lebih logik lah jika dibandingkan gambaran awal yang kita buat pada video yang lepas. Bagi aku, reka bentuk hadapan pada kali ini untuk Proton Saga MC3
sekiranya ada mirip macam ni, aku rasa okey, desainnya okey, nampak modern, nampak fresh macam aku cakap. Itu juga pada bahagian desain belakang, memang totally different berbanding dengan Saga yang sekarang. Sekiranya menggunakan reka bentuk seperti yang kita buat ini, gambaran yang terbaru ni, barulah kita nampak macam okey lah, okey, boleh terima walaupun menggunakan platform ataupun chassis yang sama, tapi nampak kelainan berbanding dengan Proton Saga yang sekarang, iaitu Saga MC2. Bagi aku, not bad, no problem kalau Proton nak mengekalkan platform yang sama pada Saga MC2 bawa kepada Saga MC3. Tapi apapun, ini adalah gambar Photoshop yang kita edit berdasarkan kepada gambar spy shot yang terbaru dan tak semestinya adalah 100% sama jika dikeluarkan nanti. Korang jangan percaya sangat pula bulat-bulat. Ini adalah sekadar gambaran lah untuk korang tengok sejauh mana perbezaan antara Saga MC2 dan juga Saga MC3. So itu saja berkenaan dengan Proton Saga MC3. Macam biasa, kalau ada video yang terbaru, info terkini berkenaan dengan Saga MC3, aku akan share pada korang. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe channel Mekanik, please tekan button subscribe. Support lah sikit. Ramai sangat tengok ni tak subscribe ni. Subscribe. Assalamualaikum.